Hati terasa sebab bila baca perkongsian penuh rasa sayang yang dikongsi pelakon Kamal Adli ni. Dia menitipkan ucapan istimewa buat anak kesayangannya, Haura, sempena hari jadi kedua si kecil. Dalam mesej yang menyentuh hati tu, Kamal meluahkan rasa kesal dan memohon maaf sebab tak dapat ada di sisi Haura pada hari yang paling bermakna tu. Dia jelaskan punca dia terpaksa berjauhan, semuanya sebab tanggungjawab mencari rezeki yang membawa dia berada di tempat yang jauh dari keluarga di Kuala Lumpur. Dia tulis, "Selamat hari jadi yang kedua buat anak kesayangan ayah. Maafkan ayah yang tak dapat ada dekat sini meraihkan hari istimewa Haura kali ni. Allah kurniakan rezeki di tempat yang agak jauh, jadi ayah pun kena pergi juga. Ayah sayang dan rindu sangat pada Haura. Walaupun sambutan tahun ni berbeza berbanding tahun lepas, ayah sentiasa berdoa, semoga Haura membesar menjadi anak yang baik, pintar, dan sentiasa sihat tubuh badan." Bukan sekadar itu, Kamal turut meluahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bekas isterinya, Ukasha Senros. Dia ucapkan terima kasih sepenuh hati kerana telah melahirkan Haura dengan selamat serta menjaga dan membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kata Kamal, hanya Allah yang mampu membalas segala kebaikan dan usaha yang dicurahkan oleh Ukasha selama ini. Ucapan yang begitu ikhlas tu terus menyentuh hati ramai orang. Ramai yang mengaku rasa sebak dan tersentuh membaca setiap baris perkataan yang ditulisnya. Tengok sahaja ruangan komen. Selain ramai yang turut mengucapkan selamat hari jadi buat Haura, ramai juga yang berharap agar si kecil ni bila dah besar nanti, fahamkan dan hargai segala pengorbanan ayahnya yang sanggup berjauhan semata-mata demi masa depan dan kebahagiaan keluarga. Memang berat rasanya bila terpisah dari orang tersayang, tapi semuanya dilakukan demi kebaikan bersama kan? Korang pun pasti rasa sebab tak bila baca kisah ni? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.